Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fazil Ahmad, seorang yang berpengalaman dan pakar bidang komunikasi digital korporat. Hari ini saya ingin memperkenalkan kepada anda kursus Micro Credential Produksi Media Kreatif Anjuran UNIZA. Kursus ini akan membimbing anda dari asas hingga mahir dalam menghasilkan kandungan visual berkualiti tinggi. Kita mulakan dengan penulisan skrip dan papan cerita di mana anda akan belajar merancang jalan cerita, menghasilkan mood board dan memahami elemen naratif visual. Seterusnya, anda akan menguasai asas penggunaan kamera DSLR, teknik komposisi, pencahayaan asas dan lanjutan serta rakaman audio yang jelas menggunakan lavalier dan boom mic. Kita juga akan membincangkan teknik blocking, pergerakan kamera dan bagaimana sudut rakaman mempengaruhi mood penceritaan. Anda akan belajar teknik penggambaran produk menggunakan cahaya semula jadi dan setup studio yang sesuai untuk makanan, teknologi dan lain-lain. Kami akan tunjukkan cara menggunakan chroma key, ujian wardrobe dan komposit video dengan perisian editing. Anda akan mempelajari pengurusan fail, workflow dan perisian editing seperti Premiere dan DaVinci serta strategi backup yang sistematik. Seterusnya, kita masuk ke teknik color grading, penggunaan loop animasi, motion tracking dan final compositing. Akhir sekali, anda akan menghasilkan projek video lengkap dari pra-produksi hingga pasca produksi dan membentangkannya seolah-olah kepada klien sebenar. Dengan melengkapkan kursus ini, anda akan memperolehi sijil Micro Credential yang diiktiraf oleh UNIZA, bukti kemahiran anda dalam bidang produksi media kreatif. Inilah masanya untuk anda menguasai seni penceritaan visual dan menjadi pencipta kandungan yang profesional. Saya menjemput anda untuk menyertai kursus ini dan bersama-sama kita bina kreativiti cipta masa depan.